Aku tengok ramai juga yang menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu pertikaian pertikaian tanah masyarakat orang asli dekat kampung Sungai Cot, mereka dengan Kerajaan Negeri Pahang. Tapi yang dipersalahkan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan semalam ada satu video Malaysia Now bawa keluar video phone call, kumpulan telefon di antara wakil masyarakat orang asli dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Datuk Seri Anwar sebut dalam phone call itu beliau sendiri akan call Kerajaan Negeri Pahang untuk bincang tengok macam mana nak selesaikan masalah masyarakat orang asli itulah, Juliana, kan. Datuk Seri Anwar sebut beliau tak ada kuasa kerana isu itu melibatkan hal ehwal tanah yang berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Tapi kalau kita baca reaksi di media sosial ini, ramai yang duk maki hamun Perdana Menteri, maki hamun Anwar Ibrahim. Oh, Anwar ni tak payah jadi Perdana Menteri lah, semua benda nak salahkan orang lain. Dia kata, baik tak payah jadi Perdana Menteri lah, selektif. Kenapa tak bantu masyarakat orang asli? Sibuk nak bantu Rohingya. Nak marah Perdana Menteri pula dah aku cakap. Kan? Hal ehwal tanah ni, kita daripada zaman sekolah kita belajar bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri ikut Perlembagaan Persekutuan. Zaman kita sekolah menengah kita dah belajar dah. Sekolah rendah pun kita belajar. Segala urusan pemilikan, pemberi milikan, pengambilan tanah, pentadbiran tanah ini semua bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui kanun tanah negara, kuasa yang diperuntukkan kepada negeri. Kan? Tapi itulah, tengok dekat luar ni, baca sentimen rakyat dekat luar ni, segelintir ni, mereka gambarkan seolah-olah ni Perdana Menteri ni lepas tangan, tak mau bertanggungjawab dengan isu orang asli. Tapi aku yakin mereka yang duk marah, maki hamun Perdana Menteri, yang duk salahkan Anwar Ibrahim ni semua, mereka tahu mereka tahu isu ni sebenarnya siapa yang mereka patut salahkan, mereka tahu. Cuma macam biasalah, maki hamun Perdana Menteri itu lebih popular berbanding salahkan pucuk kuasa sebenar dalam isu ini. Hala semua benda pada Anwar Ibrahim, pada Perdana Menteri lebih seronok lah. Kan? Sepatutnya apa? Sepatutnya mereka boleh pergi marah, kurang-kurang marah Kerajaan Negeri Pahang lah. Kerana isu ini terkait dengan mereka. Mereka yang sepatutnya ambil tanggungjawab. Tapi hentam Perdana Menteri itu lebih best, lebih mendapat sambutan. Kita pun ada hati perut juga. Kita pun kesian, simpati. Kan, tengok akak tu Juliana Jazlin kan, dengan anak dia yang katanya berjalan sampai 200 km daripada Sungai Cok Marang pergi ke Sungai Long, kediaman rumah Datuk Seri Anwar kan, Sungai Long. Sehari sebelum tu difahamkan akak Juliana dia pun berjalan kaki pergi ke IPD Marang daripada kawasan dia tu 20 kilo kan, sebab suami dia kena tahan apa semua. Dalam isu ni, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat? Datuk Seri Anwar berjanji akan selesaikan isu melibatkan masyarakat orang asli ni mengikut lunas undang-undang. Bila kita sebut lunas undang-undang, melibatkan pertikaian hak milik tanah apa semua ni, sudah tentu kita tak boleh nak lari. Memang isu ini ada terkait dengan Keep right to Bulatan Kampung Pandan towards Sedia perlu bertanggungjawab dalam isu ini. Apa masalahnya? Kenapa nak lepas tangan? Kan? Itu aku heran. Kenapa semua orang nak halakan benda ni kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dekat Pahang tu, aku beritahu dengan kau, dekat Pahang, Ahli Parlimen Cameron Highland in 1 adalah kilometer, wakil keep kepada left to masyarakat orang Bulatan asli. Kampung Dalam Pandan. Kerajaan Negeri Pahang sendiri pun ada apa nama agensi tu, Orako. Agensi Orako dalam Kerajaan Negeri Pahang. Kenapa sampai ni Juliana ni nak kena berjalan sampai ke Sungai Long ni? Apa pasal ni? Apa benda yang berlaku sebenarnya? Kan, walaupun kita tahu siapa yang sepatutnya kita persoalkan, kita halakan dekat siapa, dekat institusi mana kita tahu. Cuma kita tak boleh nak sebut lagi lah, tak ada orang berani sebut. Jadi kurang-kurang kita minta ahli-ahli politik dekat Pahang, wakil-wakil rakyat dekat Pahang, adu nak exco Pahang ni, In 500 meters, bangkit bersuara. use the left lane to dalam keep isu ni left. kenapa semua diam, takut apanya, kan? Semua duk nak salahkan federal ni payah. Benda yang elok dia claim, benda yang tak berapa elok, tak berapa manis ni dia baling kat federal lah yang dia kena maki.
Atau kena supas kanan ni semua federal. Dia tak kena.